cilik yang berwawasan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurzalah Sofia binti Hikmat Ali, murid tahun 4 yang sentiasa berusaha menjadi individu cemerlang dari segi akademik, sosial dan kepimpinan. Sebagai pengawas sekolah, saya sentiasa membantu guru memastikan disiplin murid sentiasa terkawal. Saya juga pernah menjadi penolong ketua kelas semasa berada di tahun 3. Saya percaya pemimpin yang baik perlu menjadi contoh teladan. Saya juga aktif dalam bidang akademik. Antara kejayaan saya ialah mendapat anugerah PBT Cemerlang dan anugerah kehadiran terbaik. Saya yakin bahawa ilmu adalah kunci kejayaan masa depan. Dalam bidang kurikulum, saya aktif menjadi pengacara TVPSS, Sejati Production. Saya suka membuat ulasan program dan menemu ramah guru serta rakan-rakan. Selain itu, saya juga aktif menyertai program kebajikan. Saya percaya kita semua mampu membawa kebaikan kepada orang lain. Ramai yang mengenali saya sebagai murid yang berani, yakin diri dan suka membantu. Saya suka memberi inspirasi dan membantu rakan yang memerlukan. Satu rahsia kejayaan saya ialah minat membaca. Buku adalah sahabat saya. Sebagai murid yang cintakan ilmu, saya ingin menyeru kepada semua rakan-rakan untuk terus berusaha demi masa depan yang cerah. InsyaAllah, kita semua mampu menjadi murid yang hebat. Terima kasih.